Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Khairul Rashwani bersama rakan Muhammad Hizam akan berkongsi dengan sekalian warga UPSI terhadap 3 inovasi dan servis dalam talian terbaru yang akan dilancarkan untuk pengguna perpustakaan Tuanku Bainu. Tapi sebelum itu, mari kita dengar dulu ucapan daripada Ketua Pustakawan UPSI, Wan Noreha Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ibu kandung suluh budiman. Sektor pendidikan tinggi pada hari ini berada di ambang yang pesat dan kami di Perpustakaan Tuanku Bainun bukan sahaja hanya memerhati tetapi kami memacu perubahan tersebut. Visi kami adalah jelas dan tepat. Kami ingin menjadi sebuah perpustakaan yang berprestij selari dengan perubahan global. Transformasi digital di Perpustakaan Tuanku Bainun bukan sekadar tentang teknologi tetapi keberhasilan akses. Amat bangga kerana sebahagian besar daripada sistem kami dibangunkan secara dalaman in-house. Itu menunjukkan kepakaran dan keprihatinan kami kepada keperluan warga UPSI. Antara tonggak utama kami termasuklah Pustaka e-Submit, iaitu sebuah platform penghantaran salinan digital tesis dan projek tahun akhir pelajar. Yang kedua, Opsi Digital Repository UDREP. Melalui platform Eswadah, kami memelihara dan mempamerkan hasil intelektual universiti ke persada global. Dan yang ketiga, Pustaka Exam. Ia memudahkan mahasiswa dan mahasiswi mengakses rujukan kertas peperiksaan lepas dengan hanya satu klik. Namun, inovasi kami tidak terhenti di situ. Bagi mendepani cabaran AI dan pengurusan maklumat global, kami dengan bangganya memperkenalkan 3 inovasi terbaru. 3 inovasi terbaru kami ialah yang pertama, UMind, sebuah platform pengurusan pengetahuan yang mengintegrasikan kepakaran warga UPSI secara strategik. Yang kedua, Minpact Search, iaitu sebuah enjin pencarian berpusat yang memudahkan anda menemui pelbagai sumber rujukan digital dan fizikal melalui satu portal tunggal. Dan yang ketiga, Budi, iaitu pembantu digital atau chatbot AI kami yang sentiasa bersedia menjawab kemusykilan anda berkaitan perkhidmatan perpustakaan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Saya menyeru kepada seluruh warga pendidik dan para pelajar, marilah kita manfaatkan sepenuhnya kemudahan digital ini. Jadikanlah PTB sebagai rakan strategi anda dalam perjalanan akademik anda. Kami komited untuk terus berevolusi kerana di Perpustakaan Tuanku Bainun, kami bukan hanya menyimpan buku, tetapi kami menguruskan masa hadapan ilmu. Sekian, terima kasih. Baik, seperti mana yang kita dengar sebentar tadi, Ketua Pustakawan UPSI ada menyebut bahawa PTB sentiasa ke hadapan di dalam aspek pengenalan teknologi terkini, khususnya di dalam aspek akses terhadap sumber pengetahuan dan juga bahan ilmiah. Jadi hari ini kami akan memberikan pengenalan terhadap 3 produk baru kami yang dijangka dapat membantu warga UPSI di dalam mendapatkan bahan rujukan berkualiti serta lebih mudah dan cepat. Dan kita akan mulakan terlebih dahulu dengan UMind. Baik, UMind adalah satu sistem pengurusan pengetahuan yang dibangunkan oleh Perpustakaan Tuanku Bainun. Tapi sebelum itu, kita ada sedikit ucapan daripada Timbalan Ketua Pustakawan UPSI, Encik Muhammad Razali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada warga UPSI sekalian. Dalam era transformasi digital hari ini, pengetahuan adalah aset yang sangat berharga. Namun, cabaran sebenar bukanlah mencari sumber pengetahuan, tetapi bagaimana kita mengurus, menyimpan dan menyebarkan pengetahuan tersebut agar dia kekal relevan dan boleh dicapai oleh semua. Sebab itulah hari ini saya ingin memperkenalkan UMind. Ia bukan sekadar sebuah portal tetapi merupakan nadi kepada ekosistem pengurusan pengetahuan atau knowledge management di UPSI. Anda boleh melalui sistem ini melalui pautan pustaka3.upsi.edu.my/km. UMind direka khusus untuk mengumpulkan berbagai jenis bahan pengetahuan yang berkait rapat dengan identiti dan kecermangan UPSI. Di dalam platform ini, anda akan menemui khazanah intelek warga universiti yang telah didokumentasikan, amalan terbaik organisasi dan pengungsian pengalaman. Matlamat kita jelas untuk memastikan tiada ilmu yang tercicir atau hilang apabila berlakunya peralihan masa atau kaki tangan. Dengan adanya UMind,
kita membina sebuah memori organisasi yang kolektif. Saya menjemput warga UPSI untuk meneroka UMind dan memanfaatkannya sebagai rujukan utama dalam gerak kerja seharian kita. Sama-sama kita perkasa budaya pengkongsian pengetahuan demi kelestarian digital UPSI. Terima kasih. Bila kita dah dengar tadi sedikit ucapan berkaitan pengenalan kepada UMind, kita akan buat sedikit deep dive berkaitan dengan UMind ini. Okay? Dekat skrin sekarang ni, saya ada tunjukkan ini adalah portal utama Perpustakaan Tuanku Bainun. Jadi untuk mengakses UMind ni, kita scroll sikit ke bawah sehingga kita jumpa satu bar ni yang ada UMind. Kita klik pada situ dan ini adalah antarmuka bagi UMind. Dalam UMind ni kita ada banyak menawarkan item-item berkaitan dengan pengurusan pengetahuan lah. Kita ada juga memori korporat dan kita ada juga sejarah lisan dan juga program keilmuan. Rata-rata bahan di dalam UMind ini adalah bersifat teks penuh, juga video-video yang telah kami rakam dan kami abadikan untuk disimpan di dalam UMind ini. Sebagai contoh, di skrin anda sekarang ini kita akan dapat lihat bagaimana satu tajuk kita cari dan apabila kita hendak membuat tontonan terhadap video yang telah kami rakamkan tersebut, kita klik je pada item tersebut dan dia akan paparkan ke browser anda. Jadi buat masa ini kita ada lebih kurang hampir 400 lebih bahan di dalam UMind ini dan kami mempersilakan warga UPSI untuk menggunakan pakai UMind sebagai satu koleksi pengurusan pengetahuan yang ulung di UPSI. Baik, sekarang kita akan memperkenalkan Budi. Apa itu Budi? Baik, Budi adalah chatbot AI yang telah kami bangunkan menggunakan teknologi custom GPT iaitu ChatGPT yang telah disesuaikan dengan data dan pengetahuan berkaitan PTB. Pihak PTB telah melatih dan menyediakan sumber pengetahuan yang khusus bagi menjawab semua persoalan pengguna. Ianya juga mampu memberikan jawapan terhadap sumber bahan ilmiah seperti judul tesis dan juga termasuk mencari buku di rak. Baik, sekarang kita akan melihat sedikit walkthrough Budi ini. Untuk mengakses Budi ini, kita mulakan daripada laman web perpustakaan. Pada laman web perpustakaan, lihat pada ikon Budi di sebelah kanan bawah dan paparan PTB Budi akan terpapar pada skrin yang dihubungkan dengan ChatGPT. Pada paparan PTB Budi disediakan beberapa contoh soalan yang boleh dipilih oleh pelanggan perpustakaan untuk memulakan pertanyaan. Pada skrin, kita klik pada contoh yang pertama dan Budi akan menjawab berdasarkan maklumat yang telah dilatih. Seterusnya, pengguna juga boleh bertanyakan soalan lain berkaitan dengan perpustakaan seperti pada layar. Pada skrin dinyatakan soalan berkaitan bahan tesis di dalam perpustakaan. Budi juga telah dihubungkan dengan repository perpustakaan iaitu ir.upsi.edu.my dan paparan dihubungkan dengan repository tersebut. Budi juga boleh memberikan maklumat berkaitan dengan kedudukan bahan di rak seperti pada contoh yang dinyatakan pada skrin. Selain itu, pengguna juga boleh bertanyakan mengenai kaedah untuk mengakses e-book di Perpustakaan Tuanku Bainun seperti pada contoh pertanyaan di layar. Budi akan menjawab berdasarkan maklumat yang telah dilatih sebelum ini. Baik, terbaik Encik Hizam. Jadi produk terakhir yang kita akan lancarkan pada hari ini pula adalah Minpack. PTB sememangnya banyak sumber ilmu dan rujukan dalam talian yang kita tawarkan. Kita ada UriRap, Selaka Exam, ICS, IPAC, MyElite dan banyak lagi. Tapi perkara yang paling menyusahkan pelajar dan warga akademia sebenarnya adalah kita sering terpaksa bertukar-tukar skrin untuk membuat carian kepada setiap satu sumber berkenaan. Maka Minpack dibangunkan untuk tujuan mengatasi kerumitan ini. Minpack adalah satu sistem carian berpusat yang menghimpunkan semua entry point yang telah saya masukkan sebentar tadi ke dalam satu antarmuka pengguna. Mari kita lihat bagaimana untuk menggunakan Minpack ini. Jadi Minpack ini boleh diakses melalui URL yang tertera di skrin anda sekarang.
Jadi kita ada bar carian dan juga kita ada filter di mana saya akan membuat carian pendidikan awal kanak-kanak di sini dan kita akan buat carian berasaskan tajuk. Selain daripada itu, kita juga menyediakan upayaan carian menggunakan kod ISBN. Tapi dalam kes ini kita mulakan dengan tajuk terlebih dahulu dan apabila kita klik pada butang search, ia akan mencari semua entry point yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Kita ada buku-buku fizikal yang berada di rak, kita ada carian di UriRap, kita ada juga di Pustaka Galeri Mualim, kita ada Knowledge Management Repo ataupun UMIND yang telah dibentangkan seperti tadi, kita ada MyElite, ISIS dan juga IPAC. Dan kita juga bukan saja boleh membuat carian terhadap satu-satu sistem berkenaan, kita juga boleh buat filtering berdasarkan jenis bahan pula yang berada di salah satu sumber sistem berkenaan. Kita boleh lihat physical book, kita boleh kelaskan ikut kertas persidangan, koleksi arkib universiti dan pelbagai lagi yang ada di skrin. UriRap pula kita boleh kelaskan mengikut thesis, mengikut final project, artikel dan sebagainya. Jadi kami jangka penggunaan MIMPACT ini akan memudahkan pengguna UPSI untuk membuat carian bahan yang kami tawarkan selama ini di Perpustakaan Tengku Mahinun. Baik, itu tadi semua 3 produk terbaru PTB yang kami kira dapat membantu semua warga UPSI di dalam mendapatkan bahan rujukan berkualiti di samping membantu di dalam menjawab semua persoalan berkaitan perkhidmatan PTB menerusi budi. Kami juga mempunyai pelbagai lagi inovasi yang kami akan ketengahkan dalam tempoh 5 tahun ke hadapan. Di UPSI, kami berbangga dengan kemampuan untuk memperkenalkan pelbagai inovasi yang dibina secara dalaman sekaligus menjadikan Perpustakaan Tuanku Mahinun sebagai rujukan perpustakaan Universiti Awam di Malaysia. Dengan itu, kami mengakhiri sesi pada kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.